Beh, ada moyak sebelum ni pisau lemak manis pahal tu ada ya kahwin di Faedah Ciku ada ni. Ini Pahang punya original, nampak tak? Ini lemak manis biasa. Nampak tak beza saiz dia tu? Yang satu besar, satu kecil. Kau tak cari, kau ambil pembaris ukur dekat phone kau tu. Kau tengok ni. Ni kalau belah ni IC dia 06 tu. Dia tulis Murtabak Makassar. Oh, sampai. Kita sebenarnya on the way nak pergi ke Pasar Tani yang ke-15,000 dekat Rompeh, tapi kita singgah dulu kat Muazzam Shah because bila kita nampak je GBBS tu, steering kereta tu, tu dia masuk parking. So kita sampailah dekat gerai buah yang sini, dekat RNR Muazzam Shah. Gerai buah-buahan segar itu memang kita tak boleh nak nafikan lah, tapi yang buat saya tertarik dengan kedai ni, tengok cara dia susun buah ni. Ya Allah, memang teratur. Saya rasa pemilik dia memang OCD dah lah, tersusun macam ni, bersih. Lepas tu jangan bimbang, GBBS memang dia ada tanda harga macam ni. Itu memang standard. Jom tengok apa kat dalam. Muazzam Shah ni daerah Pahang yang paling tidak Pahang sekali. Dia cakap pun tak ada bunyi Pahang. Ni nampak, cempedak dia panggil. Weh, orang Temeloh dekat dia panggil cempedak. Cempedak, buah cempedak. Mangga besar, bukan besar. Jadi buah-buahan ni adalah buah yang tumbuh selepas musim durian. Jadi selepas musim durian, dia ada musim-musim lain lah, rambutan, duku, lansat, dan diakhiri dengan cempedak, bukan rambai. Sekarang anda dah belajar sesuatu. Saya kan japa vegetable. Beh, ada moyak sebelum ni pisau lemak manis pahal tu ada ya kahwin di Faedah Ciku ada ni. Ini Pahang punya original, nampak tak? Ini lemak manis biasa. Nampak tak beza saiz dia tu? Yang satu besar, satu kecil. Kau tak cari, kau ambil pembaris ukur dekat phone kau tu. Kau tengok ni. Ni kalau belah ni IC dia 06 tu. Dia tulis Murtabak Makassar. So pada ada nak cari buah-buah segar, kalau nampak je GBBS boleh singgah. Confirm segar, nampak? Tak nak beli tadi tapi tiba-tiba nak beli kan. Ini dekat Seri Highway, dekat Jalan Kuantan Segamat. Sebenarnya dia ada banyak lah. As long as nampak signboard kuning tu, boleh pergi lah tu, tengok. Dia punya nenas tu. Siapa nak nenas MR2, nak masak Pajero nenas kan?